Kadang-kadang kan kita tak sedar negara kita ni dah banyak ada kemudahan untuk orang awam. Benda-benda kecil yang ada sekarang ni, kemudahan dan apa yang kita nikmati dalam persekitaran kita, semua adalah hasil Malaysia Madani. Macam dekat kawasan tempat korang, cuba tengok, ada pengangkutan awam. Selepas tu pendidikan, sekolah-sekolah yang banyak kat situ, IPT, IPTA, tempat-tempat kesihatan awam, klinik kesihatan, infrastruktur, dan banyak lagi Malaysia Madani sediakan untuk kita. Sebagai rakyat biasa, bila benda ni ada, so kita boleh fokus kepada kerja kita. Kita jangan risau tentang pengangkutan, kita jangan risau tentang tempat untuk kesihatan, dan kita jangan risau tempat infrastruktur jalan dan sebagainya. Pihak keselamatan fokus kepada keamanan. Pihak perancangan bandar pula fokus untuk kita menikmati tempat-tempat yang memberi kemudahan kepada kita. Saya harap usaha ni kita teruskan bersama dengan Malaysia Madani. Terima kasih Malaysia Madani.